India dan Pakistan telah mencapai perjanjian gencatan senjata berikutan tempoh permusuhan yang singkat sejak beberapa hari lalu. Kedua-dua pihak mendakwa telah memintas kebanyakan serangan, tetapi juga mengakui bahawa beberapa serangan terkena sasaran. Namun telah muncul ancaman yang lebih besar dari pertempuran ini yang mungkin akan menggugat seluruh ummah. Assalamualaikum dan selamat kembali ke Domir TV. Dalam era digital hari ini, kita sentiasa dihujani dengan maklumat melalui media sosial dan pelbagai platform berita dalam talian. Kebanyakan kandungan ini dibentangkan tanpa semakan latar belakang atau semakan fakta oleh si pembaca, menjadikannya sukar untuk pisahkan kebenaran dari kepalsuan. Pemikiran kritis dan pengesahan fakta kini menjadi teramat penting, lebih-lebih lagi apabila naratif palsu tersebar dengan sangat pantas. Sememangnya peranan media amat besar dalam mana-mana pertempuran, kerana pihak yang mampu menguasai naratif mampu memenangi empati masyarakat sedunia. Israel sebagai contoh, dengan monopoli media serta kekuatan kewangan mereka, cuba untuk menguasai naratif kekejaman mereka ke atas rakyat Gaza dan Palestin. Taktik menguasai naratif dengan penyebaran maklumat palsu dan penipuan juga digunakan oleh media India. Pertempuran yang telah bermula dengan dakwaan tanpa bukti kukuh ke atas Pakistan telah mengorbankan beberapa nyawa yang tidak bersalah dan kemudian dicanang sebagai kemenangan mutlak. Namun dakwaan ini disangkal oleh beberapa media luar kerana tiada pengesahan dari sumber-sumber yang bersifat neutral. Justru di zaman ini, umat Islam perlu mengutamakan pengesahan, metodologi dalam mencari sumber dan pengurusan ilmu yang benar. Para ulama misalnya berusaha sebaik-baiknya untuk mengesahkan apa yang sebenarnya disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Muslim rahimahullah memperkenalkan kompilasi hadis sahihnya dengan satu bab yang bertajuk Al-Isnad adalah sebahagian daripada agama dan riwayat hanya diterima daripada orang yang boleh dipercayai. Berdasarkan presiden ini, umat Islam harus memperjuangkan prinsip celik maklumat demi membantu kita melayari gelombang lautan maklumat yang luas ini. Merujuk kepada Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman tentang bagaimana caranya untuk menghadapi gelombang fitnah, kepalsuan dan penipuan yang muncul di akhir zaman. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, nescaya Ia mengadakan bagi kamu petunjuk yang membezakan antara yang benar dengan yang salah dan menghapuskan kesalahan-kesalahan kamu serta mengampunkan dosa-dosa kamu. Dan Allah sememangnya mempunyai limpah kurnia yang besar. Al-Mahali ketika mengulas tentang kitab Usul Fiqh oleh Imam Al-Haramain Al-Juwaini rahimahullah mentakrifkan ilmu dan kejahilan seperti berikut. Ilmu ialah mengenali apa yang diketahui, iaitu konsep tentang sesuatu yang diketahui sebagaimana ia wujud dalam realiti. Manakala kejahilan ialah membayangkan sesuatu berbeza dengan apa yang sebenarnya. Umat Islam harus sentiasa merendah diri untuk menerima kebenaran dan terbuka untuk berkata bahawa diri kita mungkin tersilap. Ibn Rajab telah meriwayatkan, beberapa orang tabi'in pernah berkata, merendah diri adalah apabila kamu menerima kebenaran daripada sesiapa yang membawanya, walaupun orang itu masih muda. Sesiapa yang menerima kebenaran daripada sesiapa yang membawanya, sama ada mereka muda atau tua, sama ada dia mencintai mereka atau tidak, maka dia merendah diri. Sesiapa yang enggan menerima kebenaran kerana dia menganggap orang itu kecil pangkatnya, maka dia adalah orang yang sombong. Rasukan maklumat hasil dari mesin strategi dan taktikal perang bertujuan untuk melemahkan, memutuskan asa, memporak-perandakan dan mematikan sasaran mereka. Oleh itu, ummah mesti belajar untuk tidak mudah terpedaya dengan ancaman baharu ini dan senantiasa bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk terus dibimbing dengan kebenaran.
Peperangan tidak menguntungkan sesiapa. Namun dalam hal ini, mangsa adalah mereka yang tidak berdosa, terkorban akibat tangan-tangan kotor yang gila kuasa. Lihatlah akibat ledakan atom di Hiroshima. Satu contoh bagaimana peperangan total akan menghancurkan sebuah peradaban. Benarlah ketika Allah ingin menjadikan Nabi Adam AS, para malaikat bimbang manusia akan merosakkan muka bumi. Jika malapetaka perang ini bertukar kepada perang nuklear, maka apakah yang akan terjadi? Lebih menggerunkan lagi apabila melibatkan campur tangan kuasa-kuasa besar. Apakah ini merupakan tanda pengakhiran zaman? Pencetus perang antara agama Islam melawan kufar. Umat Islam sebagai umat yang mempunyai akidah yang kuat mesti menyedari kewujudan propaganda. Ketika hendak menyerang Iraq dalam Perang Teluk Kedua, Amerika Syarikat melancarkan propaganda pembohongan maklumat kepada Kongres dan rakyatnya serta seluruh masyarakat dunia, sehingga umat Islam pun berbelah bagi sokongan terhadap kerajaan Iraq. Telah berabad-abad serangan demi serangan dihadapi umat Islam. Paling memukaukan, menggeringkan dan melelahkan tubuh ummah ialah serangan pemikiran, Al-Ghazwul Fikri, yang telah nyata ditanam dalam benak pemikiran dan perasaan ummah sehingga kita tersasar dari kebenaran. Seluruh pelusuk dunia Islam menghadapi penyelewengan tradisi ilmu, persepsi yang mengakibatkan ummah terpaksa berkompromi dengan dunia global yang diselimuti dengan kemunafikan, politik, realpolitik, geopolitik yang berpaksikan kesyirikan, ekonomi dan politik ekonomi berpaksikan riba, eksploitasi dan penguasaan manusia dan alam yang mengundang kemusnahan. Bayangkan pula bala kemusnahan yang diundang melalui pengolahan persepsi, dikilang secara sistematik oleh Zionisme, penaja Islamofobia untuk menyempurnakan serangan ke atas ummah dan bumi orang Islam. Justru kembalikanlah keyakinan jati diri ummah ini bagi menghadapi era persepsi dan indeks melawan realiti. Era kebenaran melawan kebatilan. Berapa banyak yang pernah terjadi, golongan yang sedikit berjaya menewaskan golongan yang banyak dengan izin Allah, dan Allah sentiasa bersama-sama orang-orang yang sabar.